Doktor, hari tu saya ada buat medical check up. Dia kata saya ada banyak lemak dalam hati. Soalan saya, doktor, macam mana nak kurangkan, macam mana nak buang lemak di dalam hati? Baik, penyakit ni kita namakan fatty liver, penyakit lemak di dalam hati. Penyakit ni baru wujud selama 20-30 tahun lepas. Sebab sebelum ni lebih kurang 30 atau 40 tahun lepas, kurang kepercayaan, kurang pengenalan penyakit lemak di dalam hati. Lemak di dalam hati adalah disebabkan hati kita sendiri, liver kita sendiri tukar karbohidrat, tukar gula yang kita makan pergi dalam bentuk triglyceride. Jadi kalau kita terlebih makan gula, terlebih makan karbohidrat, badan terpaksa tukar glukos tu jadi triglyceride. Triglyceride ini adalah lemak yang dibuat oleh hati. Lemak di dalam hati ada beberapa natijah dia. Satu, hati boleh hantar lemak tu bawah kulit, simpan bawah kulit. Yang kedua, hati boleh hantar lemak tu di dalam otot, simpan di dalam otot. Dan kadang-kadang liver atau hati itu terpaksa simpan lemak di dalam hati itu sendiri. Jadi punca ada lemak di dalam hati bukan makan terlalu banyak lemak, tetapi makan terlalu banyak gula dan karbohidrat. Ada dua cara untuk kita kurangkan kadar lemak di dalam hati. Cara pertama, tidak ada cara lain. Kita terpaksa kurangkan kalori kita supaya badan kita guna lemak di dalam hati sebagai punca tenaga. Tak ada kaedah lain. Kita kena habiskan gula di dalam badan, kita kena habiskan glycogen dalam otot sebagai sumber tenaga supaya badan akan bakar lemak di dalam hati untuk sumber tenaga. Jadi kuranglah kadar lemak di dalam hati. Cara kedua adalah kita buat intermittent fasting, antara cara yang paling efektif. Dan beberapa tahun lepas ni ada ubat yang kita injek dekat perut untuk kurangkan kadar selera yang boleh kurangkan berat badan. Dan kajian baru-baru mengatakan bahawa ubat yang kita injek dekat perut untuk kurangkan nafsu makan sangat efektif juga untuk kurangkan lemak di dalam hati.